Okey abang-abang and kakak-kakak, hari ni kita ada buat pemasangan Hybrid Smart Black Stainless Steel Trackless Folding Auto Gate. Nah, bukan main panjang lagi namanya tu. Kenapa kita panggil gate ni hybrid? Sebab dia pakai dua material utama, stainless steel dan juga aluminium. Kita faham kalau kita cakap gate kita ni pakai stainless steel, customer akan fikir oh gate ni berat, nanti takut motor rosak. Jadi kita dah buat satu inovasi, kita pakai dua material, black stainless steel dan juga aluminium. Black stainless steel untuk dia punya frame supaya kuat dan tahan lama, dan juga aluminium kita pakai dekat dia punya panel ringan, dan yang paling penting dua-dua ni tak berkarat, dan untuk keseluruhan berat gate pun dia takkan berat sangat, jadi motor akan boleh bergerak dengan lancar dan juga tahan lama, tak mudah terbakar. Mesti tertanya-tanya juga kan, apa benda pula lah black stainless steel tu? Biasa dengar stainless steel je kan. So black stainless steel tu sebenarnya stainless steel juga yang kita pergi hantar pergi powder coating, industrial grade powder coating. Gitu. Selain daripada nampak moden, nampak cantik, nampak premium sebab dia warna black matte, so dia berfungsi juga sebagai protection layer. Gate biasa duduk dekat luar menghadapi cuaca dekat Malaysia ni yang tak menentu, hujan panas. Jadi dengan ada protection layer ni, gate akan nampak lebih berseri dalam tempoh waktu yang lama. Sembang punya sembang, kita punya gate ni pun dah siap pasang. Jom kita show off.